Assalamualaikum dan selamat pagi. Pagi ni hari kedua kita di Incheon, Korea Selatan, yang mana hari ni kita nak mulakan perjalanan ataupun journey grup kali ni di laluan Four Pass River. So kita baru keluar daripada hotel dan kita akan menuju ke starting point di kawasan dia dekat hotel ni juga. Perjalanan tak jauh mana, lebih kurang range dalam 3 kilo macam tu je. Okay, nanti kita sambung balik. Where you come from, sir? France. France. We are from Malaysia. Oh, you're Italian. You? Malaysia. Malaysia. Yeah. Nice. Good luck. How long you stay? We're going to go from here to Busan. Busan. Oh, also same Yeah. with Nice, us. nice, nice. Yeah. So you starting today? Yeah. Today, Oh, okay. Same Same as you? us. Where'd you Oh. go today in one day? Where you going? We don't know. We plan Until you- we plan around 17 Until kilos tired? tired and we camp. okay. Yeah, nice. And So, then your plans? We're I know going, we're doing it in like 9 days because we have to fly back. Go fly back to France. Yeah, well, yeah. He's Italian. Italian, Oh, French. Italian. Yeah, Yeah. Italian. Alright. Good man. Well, enjoy. Yes. Yeah, enjoy, guys. I also hope you enjoy your Thank journey. you. Yeah. Okay. See you again, sir. All right. Alright. Cheers. Thank you. But it's in the brown In building that at the brown bottom. building there. There. Yeah. Okay. Thank you very much. Yeah. Oh, okay. Yeah, I use it GS 800. He also a racer. He came from Malaysia. Malaysia. I'm from Malaysia. Malaysia. 안녕하세요. 저희 아르테파이는 세계적으로 유명한 이륜차 문화와 이륜차를 시승하실 수 있는 공간입니다. 편하게 오셔서 이 많은 바이크들을 즐겨주세요. 고맙습니다. He also YouTuber. 오!
kita dah mula perjalanan melalui laluan Four Pass River ni. So baru start. Jadi destinasi seterusnya lebih kurang 21 km lagi untuk kita chop untuk check pasport basikal kita di checkpoint yang kedua. Nanti update lah laluan tersebut macam mana. Ini keseronokan yang boleh kita gambarkan melalui laluan ni. Laluan basikal ni pemandangan dia tu superb untuk satu jenis laluan basikal saja. Itu jalan dia. Four Pass punya laluan ni. Mungkin kalau belah belakang ke saya ke depan ke, itu je lah. Sekarang kita berada di bersebelahan dengan Sungai Han, salah satu Four River Pass punya laluan. Ini sungai dia. Kalau nampak ke tidak sebelah kiri aku? Nampak ke tidak tak pasti. Kita berhenti sekejap kat bawah jambatan. Dia macam ada satu stall. Mana stall ni dia jual secara bundle lah kot, barang-barang yang terpakai atau barang baru, barang-barang basikal. Dan masa yang sama ada peniaga kecil yang meniaga buat pancake di sini. Kita tak breakfast lagi pagi tadi. Ni kita start breakfast dulu, dan kita continue lah kita punya perjalanan. Apa ni senang benda je? Dia kira kamera je dah. Kalau sebut iya tu je. Mana yang? Thanks. Tak satu ni? No. Sisi lagi babi kau. Ya. Atas kau ni. Atas kau apa? Halang-halang makan. Ini salah satu taman rekreasi yang berada di kawasan Xiaogu Jian ni. Ada kolam untuk budak-budak mandi dan juga orang dewasa mandi. Kita baru lepas beli telur ayam di salah sebuah gerai yang terletak di bersebelahan dengan laluan basikal. Di tengah hari nanti kita plan masak telur. Nasi dah siap masak. Kita dah masak awal pagi tadi. Sebelum kita gerak, kita masak nasi dah siap untuk buat bekal. So tengah hari ni plan kita hanya masak untuk lauk sahaja. Oh, baik. Hello. Ada kawasan air terjun pula. Bukan air terjun untuk mandi lah, tapi dia punya point dia adalah pemandangan dia. Ini ni untuk pemandangan yang indah, cantik. Okey, apa yang Abang Digi lihat lah hasil daripada pembinaan laluan basikal ni. Dia projek ni disambut baik oleh rakyat orang Korea lah. Di
mana Abang Ji dapat lihat rakyat Korea yang umur 70 tahun yang lebih, 60 tahun yang lebih pun ada yang masih lagi aktif berbasikal. Maknanya dia orang ni, rakyat dia orang mengamalkan hidup gaya yang sihat. Itu antara faktor yang menarik yang Abang Ji dapat lihat di sini. Ni kita akan masuk di laluan pit stop sementara kepada pengayuh-pengayuh basikal untuk ambil view atau istirahat. Nampak? Pit stop. Kawasan parking area. Ni kawasan angin sikit, berangin sikit. Tapi dia punya pemandangan dia cantik lah. Nampak daun-daun guguk. Pasal laut, tarak, guguk. Daun-daun ke dia guguk. Kita di satu laluan di mana kawasan ni adalah kawasan second punya COP pasport. Jadi bila kena berhenti kawasan ni dan pemilihan kriteria dia, nampak tuan-tuan, Jeonjin Ara Waterway, macam ada sungai kan, tepi dalam sungai dah masuk ke kawasan sungai besar. So ini public toilet dia kat sana, public toilet di sana. Ni kawasan-kawasan untuk ambil view menarik. So ni adalah kios macam pondok telefon yang COP. Second part. Sekarang kita turun bukit sikit. Itulah tuan-tuan, Abang Ji very excited lah. Memang betul lah, ini first time tengok macam highway tu untuk laluan basikal. Semua cyclist macam-macam, pelbagai usia, dan tak pernah putus dia punya ada je cyclist diorang lalu hantar makanan yang riadah dan sebagainya lah. Okay, kita masuk ke kawasan climbing sikit. Jambatan cantik. Okay, cantik. Baik, cantik. Old school jambatan dia buat cantik-cantik. Mana? Straight. Situ basuh tangan dia, tak boleh? Tak boleh. Tutup lain lah dia air minum tu. Tengok macam lain tak boleh. Tak boleh lain lah. Tak lah, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Lain apa ya? Ada ni. Tadi apa buka? Buka. Kontrol keluar. Kata tak ada. Tak. Mereka tak. Sebab ini dia slow. Ikut presiden hari ni kan. Kalau ikut presiden yang sebenarnya, game yang Malaysia ada makan. Kalau game Korea, apa, relax. Game Malaysia ni dapat jalan macam ni bye-bye lah kita. Bye-bye. Kalau tak ada barang ni tu bye-bye lah. Kalau besok lah ni.
Tengok bos. Aku nak tunjuk kat sini. Oleh kerana sini dah kan side, jadi kau kena start roundabout kau ni sebelah kanan ke tak? 3.8km 직진 구간입니다. Awak nanti sebelah kanan dulu, kemudian dia masuk sini. Tu dia. Cantik ya? Cantik ya? Memang cantik ya? Orang tanya cantik tak? Cantik lah aku cakap. Pemandangan dia cantik. Yang ni pula, laluan ni pula ada dia macam highway. Dah dua lorong. Seberang sana untuk arah nak Penghala ke Icheon. Ini dah jadi dua lorong. Tapi tak jauh pun. Dalam range 300 meter je dia buat macam tu. Okay, kawasan tadi agak sempit pun. Tempat orang mesti ramai. Baik, kita dah sampai ke Bandar Seoul, Korea Selatan. Bandar Seoul, di mana ni simbolik jabatan yang berada kat negara Korea di Bandaraya Seoul. Jabatan ni bang, warna merah pun, orange. Stay structure. Stay structure. Dah masalah je. Cantik Kita gaya tu. Vandalism banyak. Kalau tak ada vandalism okey. Taman dia. Taman tu. Pasal rekreasi. Panjang. Kawasan tandas public toilet. Dia ni pakai baju uniform cek pandu. Power bank tidak silang masa kita tengah pack sama ada dua lokasi lah, sampai basikal di airport ataupun kita lost ketika makan tengah hari semalam. Kita jadi mission adalah untuk cari power bank kalau dapat. Kalau tak dapat, nasib. Kita sebab hari ni kita plan untuk camping. Camping pun tak tahu sama ada white camping ataupun di top up camping yang dibenarkan. Belum pasti lagi. Ni night market dia orang, kawasan laluan. Okey, ini yang kata pack ni. We are slowly here. Saya slow. Betul kot. Tak boleh nak laju sangat. Hello. Excuse me. My way. Kita dah masuk kawasan pasar malam pun. Mungkin hari ni ada festival apa-apa dekat sini. Ramai. Ini waktu makan saja pun ramai. Weh, apa benda dia waktu makan ni ramai.
Weh, kau makan baik. Toilet. Orang tak pergi toilet. Ini ramai. Okay. 들고 일어날 테니까 그러면 역사 자체가 수십 개의 나라로 쪼개질 수도 있는 거지. 이러한 폭풍을 감당할 수 없기 때문에 우크라이나와의 전쟁을 쉽게 끝낼 수 없다. Festival apa ni? Okay, so International Firework Festival. Tu lah ramai. Tak ada jual power bank sini. Tengok makanan dia. Yeah, say hey, hi. You're a policeman. Good police. Okay, thank you. 연락을 해서 Is it the guy? The bicycle guy? 막지를 않아 입구에서 여기 앞에 Dia kena cakap dengan polis tu juga aku rasa. dia berpegang boleh tu. 근데 여기는 막 없어. Kita ada kuskaran sikit. 안내도 없고 Di mana kita tak dibenarkan masuk laluan ni. 인사는 없어. 단장님. 이것만 있어도 Jauh. 우리가 안 들어오지. 이게 무슨 Tak 이거만 계속 dibenarkan 오잖아 laluan. 외국인으로. Sebab ada festival apa tak pasti. Oi, sampai pukul 10 malam. 10 malam baru dia buka. 여기 지부한테 연락을 해요. 하나도 알겠습니다. 하겠습니다. 근데 이게 뭐냐 외국인한테 저거 쪽팔리 얘기해. Laluan basikal di sini ditutup seketika sehingga 10 malam sebabkan ada festival Seoul International ni. Jadi adalah isu perbalahan sikit lah, di mana para cycling tak dibenarkan lalu di kawasan tersebut. Lalu kawasan tersebut kerana lalu ditutup untuk festival. Tapi sekarang ni kita dah tak tahu nak gimana dah. Kita masuk ke laluan di Bandar Seoul. Tak tahu ke arah mana. Tapi Digi dan kawan-kawan ni follow grup, ada satu grup basikal veteran, orang lama veteran ni. Tadi sebab nampak dia berbalah dengan polis sebab laluan tertutup. So kami percaya kan dia pun nak menuju ke arah yang sama sebenarnya. Jadi kita follow dia, tengoklah. Mungkin orang tempatan ni tahu kot jalan alternatif untuk tembus dalam basikal tadi. Tengok hasil dia macam mana nanti. Tak tahu nak pergi mana ni. Ramai juga orang yang kaki ni. Ni betul-betul tepi jalan ni bang.
Betul-betul ngam-ngam untuk orang jalan kaki lah. Apa dia orang tunggu ni? Dia orang tunggu untuk festival bunga api ni. Wah, sampai tahap macam ni. Ni betul-betul support bunga api festival ni. Tangguh menunggu kat kaki 5. Festival start malam nanti. Okay lah, kami tak selesai je masalah kami ni. Tak jumpa lagi laluan pejalan kaki tu. Selagi tak jumpa, meninau lagi lah. Dan kita sambung balik. So kita dah masuk ke laluan asal dah. Cuma waktu ni malam lah. Dan planning kita sekarang ni nak cari tempat untuk kita nak camp je. Camping. Tak pasti kat mana lagi. Kemungkinan sebab dia dah gelap kan. Sebab laluan kita ditutup tadi. Tak tahu kat mana kita boleh camp. Kalau boleh nak cari luar daripada kawasan ni lah kot, yang ada tapak kemah. Okey, sekarang ni kita nak menuju ke kawasan shop yang keempat. Tapi laluan jaluan basikal ni duduk di bahagian bahagian bawah jambatan. Ni first time jumpa traffic light. Okay, ni bawah jambatan. Atas kenderaan lalu, bawah pun kenderaan lalu, tapi ada laluan basikal di bawah jambatan. So kita cross sungai sebelah. Tiba juga kita di checkpoint Tucson Observatory and Culture Complex. Tunjuk je. Apa saya kata? Kecil bang. Immigration buka lagi waktu ni bang? Buka. Okay. Tak mahal lambat sampai bang. Itulah tu. Ni beratur lah weh, beratur. ni apa ni tak beratur ni? Immigration buka lagi malam-malam. Buka immigration buka lagi Kalau malam. Thailand dah tutup kan ni? Mampus. Aduh. Malam dia kicap lagi. Ada lagi. Terima kasih ya. Okay, sama. Sudah bang bos. Orang apa ya? Overtime juga. Ni sama je ni. Siapa dekat ni? Aku punya tu. Okey. Kau apa tu? Cuba tengok. Kat Kahwin. jangan gini. Berapa pergi balance? Tak tengok bawah ni. Dia tulis balance. Dekat. Okey, semua dah dapat Okey dah, boleh naik flat Pi. Naik flat. Berapa? Bawa. Okay. Dah, jom pergi tempat camping pula. Camping tak jauh dah. Kau gila? Kita tunjuk lebih kurang 6.7. Ni, bawah saya Ya, 6.7. Nak ajak. 6 kilo lagi. Ya, 6 kilo lagi. Dia mau ingat apa? Ingat kilo ke 600 meter Ya, juga. Main bola lepeh dah tu. 6.7 Cengkit kilo. dah kau tengok. Jom. Dia layan je. Jom. Sini ke bawah? Bawah kot ni. Ke bawah? Bawah. Mat ni kata ikut bawah. Bawah. Saya ikut je. Bawah. Kalau kat Marah. Okay, ni tengah bandar mencari tempat kemah untuk malam ni. Dan lokasi dia campsite kot. Campsite pasti yang mana. Cuba dulu. Saya ada lebih kurang 1.5 km lagi nak sampai ke campsite. Tapi tu lah, aku confused kan. Campsite dia ni kawasan badak.
punya vehicle box culvert dia, BBC dia cantik. Dia buat art. Bukit air weh. Ya betul weh. Ajak weh. Abang DJ ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang di luar sana yang terus menyokong Abang DJ. Jangan lupa tekan like, share dan subscribe channel Abang DJ ni. Dan nantikan video seterusnya perjalanan Abang DJ di negara Korea Selatan ini. Sekian, Assalamualaikum.